Video ini pernah viral suatu ketika dahulu. Ia mengisahkan seorang ibu tunggal yang membesarkan 7 anak lelakinya. Menjelang hari raya, beliau mengingatkan anak-anaknya untuk mencari slot kurban dan bajet dalam RM250. Namun, mereka terlupa untuk menempah slot kurban dan perkara ini membuatkan ibu mereka berasa kecewa. Apalah nak jadi dengan korang ni? Tanpa membuang masa, adik-beradik tersebut terus bergegas untuk mencari lembu untuk buat kurban. Mereka cuba mengambil hati ibu mereka semula. Mereka semua pergi mencari slot kurban lembu dengan sampan dan tinggalkan adik bongsu mereka. Banyak tempat mereka cari, namun semua slot sudah penuh. Mereka tidak berputus asa dan terus pergi ke beberapa tempat yang lain. Nasib tidak menyebelahi mereka. Harga lembu terlalu tinggi dengan bajet yang mereka ada. Masa semakin suntuk, adakah mereka dapat penuhi hajat ibu mereka untuk membuat kurban tahun ini? Rezeki tak pernah salah alamat. Abang sulung ternampak sesuatu yang mengejutkan. Seorang pengurus My Kurbani sedang menawarkan pakej kurban. Lebih mengejutkan, ada beberapa pakej yang boleh dipilih. RM200 pun ada, cukup dengan bajet yang mereka ada. Daging lembu kurban akan disalurkan kepada asnaf di antara negeri yang termiskin dan kekurangan. Zat makanan pada kadar 51.88%. Alhamdulillah, berjaya daftar kurban. Kesemua anak-anak tadi pulang dengan gembira. Mereka juga kabarkan kepada ibu mereka, duit baki RM50 digunakan untuk sedekah daging di Gaza. Bersama-sama kita ambil iktibar dari kisah ini. Jangan terlepas, daftar segera.